Makanan sangat sedap. Suasana sangat bergembira, makanan pun banyak dan sangat sedap. Foto booth pun cantik. Kami nantikan tetamu undangan special kan? Banyak vendor-vendor dengan syarikat dapat bersama SIRIM, so kita dapat rapatkan lagi hubungan untuk kita punya proses flow of our work. Rasalah masakan Melayu, decoration very nice. Terima kasih sebab jumpa kami. Sangat meriah, gembira sebabnya banyak makanan, ada kuih muih, ada kambing. Crowd pun boleh tahan juga kan? Memang bermakna sebab ini satu event yang kita boleh berjumpa dengan semua orang yang berlainan latar belakang dan satu event yang boleh menjalinkan silaturahim dan muhibah antara kita semua. Ada banyak tema-tema yang dapat kita tengok pada keseluruhan program ni dengan kuih raya, dengan makanan yang cukup sedap. Saya rasa kalau SIRIM kekalkan macam ni pun dah very high expectation sebenarnya kan. Dan jangan lupa jemput kami jalan lagi. Saya ucapkan syabas kepada semua warga kerja SIRIM dan juga pihak pengurusan SIRIM kerana membuatkan sambutan Hari Raya ini lebih bermakna kepada kita sebagai pelanggan SIRIM dan juga kepada semua yang hadir hari ini. Kami mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga SIRIM QAS, terutama kepada auditor kami, Cik Arif, Cik Zulaika dan Cik Wan yang tengah audit sekarang. Selamat Raya. Selamat Hari Raya diucapkan kepada semua. Semoga diberkati dengan kesihatan dan kejayaan. Selamat Hari Raya kepada semua warga SIRIM dan juga tetamu yang datang. Ingat, ada SIRIM baru beli. Ada SIRIM baru beli. Ada SIRIM baru beli. Ada SIRIM baru beli.